Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Cuba bayangkan, kalau kita boleh periksa tahap kolesterol sepantas kita periksa mesej kat telefon. Tak payah cucuk jarum, tak payah susah-susah ke klinik, jawapan terus dapat. Bunyi macam cerita science fiction kan? Tapi ini bukan lagi angan-angan. Jom kita lihat macam mana rupa masa depan pemantauan kesihatan di mana setitis darah pun tak diperlukan. Siapa je yang suka kena cucuk, betul tak? Bagi berjuta-juta orang, rasa tak selesa dan lecehnya ujian darah yang biasa ni menyebabkan ramai yang tangguh nak buat pemeriksaan penting. Benda ni jadi penghalang tau untuk kita pantau kesihatan selalu. Tapi, macam mana kalau kita boleh buang terus halangan ni? Ya, anda tak salah dengar. Para saintis sekarang ni memang tengah berusaha keras untuk jadikan cucuk jari dan ambil darah ni satu benda yang lapuk, satu benda dari masa lampau. Inovasi sekarang ni tujuannya satu, nak letakkan kuasa makmal terus ke dalam tangan kita. Jadi, pemantauan kesihatan jadi lebih mudah, tak sakit dan boleh dibuat dari rumah je. Okey, pertama sekali, jom kita fahamkan dulu kenapa benda ni penting sangat. Kolesterol tinggi ni sering digelar pembunuh senyap. Tahu kenapa? Sebab ia jarang tunjukkan apa-apa simptom. Tapi, dalam diam, ia sebenarnya boleh jadi faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular yang paling serius, termasuklah serangan jantung dan strok. Masalahnya bermula bila kolesterol jahat yang berlebihan mula berkumpul dalam arteri kita. Ia melekat pada dinding arteri, buatkan laluan darah jadi sempit dan keras. Proses ni kita panggil aterosklerosis. Anggap je ia macam bom jangka yang berdetik senyap-senyap dalam badan kita. Carta ni pula tunjukkan apa yang doktor selalu perhatikan. Matlamat dia mudah je. Nak pastikan jumlah kolesterol kita bawah 200, kolesterol jahat atau LDL bawah 100 dan kolesterol baik atau HDL pula setinggi yang boleh. Nombor-nombor inilah yang jadi kunci utama untuk kesihatan jantung kita. Jadi, macam mana kita nak mula ambil kawalan? Sebenarnya, alat pengurusan kesihatan yang paling power mungkin dah ada dalam poket kita sekarang. Ya, telefon pintar kita. Itulah barisan pertahanan pertama untuk kita pantau gaya hidup secara proaktif. Fikirkan macam ni. Ia ibarat ada pakar pemakanan peribadi dalam poket kita. Aplikasi kesihatan zaman sekarang ni canggih sangat. Bukan setakat kira kalori, tapi ia boleh analisis kualiti makanan kita, bagi grade dan siap cadangkan pilihan yang lebih sihat. Jadi, senanglah kita nak buat keputusan yang lebih baik setiap hari. Dan ini bukan gimmick semata-mata tau. Ia memang berkesan. Data menunjukkan bila kita guna aplikasi ni secara konsisten, ia boleh bawa kepada hasil yang nyata. Contohnya penurunan berat badan dan juga penurunan HbA1c yang merupakan penanda penting untuk kawalan gula dalam darah. Ini bukti yang perisian sahaja pun dah boleh beri impak besar. Okey, uruskan gaya hidup tu satu hal, tapi macam mana pula dengan pengukuran yang sebenar? Sekarang kita beralih dari perisian kepada perkakasan, kepada teknologi canggih yang direka untuk melihat ke dalam badan kita tanpa perlu tebuk kulit. Cuba tengok ni. Nampak macam ringkas kan? Tapi alat ni yang direka oleh seorang pelajar universiti di Indonesia merupakan satu lonjakan besar ke hadapan. Ia adalah pengukur kolesterol bukan invasif. Kita cuma perlu letak jari je. Ini menunjukkan inovasi tu boleh datang dari mana-mana. Jadi, macam mana ia berfungsi? Konsep dia ni sangat bijak. Alat ni akan pancarkan cahaya inframerah yang selamat ke dalam jari kita. Kolesterol dalam darah kita secara semula jadi akan serap sebahagian cahaya ni. Lepas tu, ada satu penderia kat sebelah lagi yang akan ukur berapa banyak cahaya yang lepas. Lagi sikit cahaya yang sampai, maknanya lagi tinggilah tahap kolesterol kita. Simple kan? Dan inilah otak di sebalik semua ni. Kod yang anda lihat ni adalah penterjemah digitalnya. Ia ambil data mentah dari pendiri cahaya tu dan tukarkannya kepada nombor yang kita boleh faham, bacaan kolesterol kita dalam mg/dl. Inilah yang menjadikan teknologi ni satu kenyataan. Kalau pendiri jari itu adalah masa depan yang terdekat, jom kita pandang lebih jauh lagi. Bersedia untuk sesuatu yang bunyinya macam datang dari filem science fiction, Kanta sentuh pintar yang boleh pantau tahap kolesterol kita secara berterusan melalui air mata kita. Ini memang satu keajaiban kejuruteraan mikro. Bayangkan, dalam kanta sentuh yang lembut dan fleksibel ni, ada biosensor yang sangat sensitif, antena tanpa wayar dan juga chip kuasa. Semuanya direka untuk baca biokimia air mata kita secara berterusan, tanpa ganggu penglihatan langsung.
Kunci kepada teknologi sini adalah satu penemuan saintifik yang sangat penting. Tahap kolesterol bebas dalam air mata kita sebenarnya berkait secara langsung dengan tahap kolesterol dalam darah. Jadi, dengan mengukur penanda dalam air mata ni, kanta sentuh ni boleh bagi gambaran yang tepat tentang kesihatan jantung kita pada waktu sebenar. Mestilah idea-idea hebat macam ni perlu diuji dengan teliti. Jom kita tengok macam mana teknologi-teknologi ni diuji untuk pastikan ia bukan sahaja inovatif, tapi juga tepat dan selamat untuk kita guna dalam kehidupan seharian. Data ni menceritakan segalanya. Cuba tengok nilai R kuasa 2 tu. Anggap je ia macam markah ketepatan. Lagi dekat dengan 1, lagi sempurnalah padanannya dengan ujian standard. Pendirian jari dapat 0.94. Itu dah sangat bagus. Tapi kanta sentuh pintar tu, dalam ujian makmal, ia dapat 0.9997. Wow, itu dah hampir sempurna, setepat yang mungkin. Kajian ke atas Arnab ni memberikan bukti yang sangat kukuh. Bila para penyelidik naikkan tahap kolesterol dalam darah Arnab melalui diet, tahap kolesterol dalam air mata Arnab tu pun naik selari. Ini mengesahkan kaitan penting antara kolesterol air mata dan darah dalam organisma hidup. Satu langkah yang sangat kritikal sebelum diuji pada manusia. Carta ni menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Tengok je beza antara kumpulan yang makan diet biasa dengan kumpulan yang makan diet tinggi kolesterol. Ada lonjakan yang sangat besar dalam kolesterol air mata, membuktikan yang sensor tu berfungsi dengan tepat. Dan akhir sekali, yang paling penting, keselamatan dan keselesaan. Ujian ke atas manusia dah sahkan yang kanta sentuh pintar ni selamat untuk dipakai. Ia dah lulus piawaian biokeserasian antarabangsa ISO yang ketat yang memastikan ia tak akan meringsakan mata. Ini membuka jalan untuk penggunaan yang lebih meluas pada masa akan datang. Jadi, kita kembali ke soalan asal. Dengan aplikasi yang bantu kita buat keputusan harian, penderia yang boleh melihat melalui kulit dan kanta sentuh yang pantau kesihatan kita dari air mata, adakah kita sedang menyaksikan pengakhiran era jarum suntikan? Bukti-bukti yang ada menunjukkan masa depan pemantauan kesihatan peribadi yang tak sakit dan segera mungkin sudah pun tiba.